Dapatlah negative 7/3. Dah settle. Yo, hello semua. So, hari ni kita nak tengok juga soalan jenis lain. Okay, dia cakap apa? Dia cakap find the value of, so integrate from 1 to 2 and then dia bagi benda alas semua ni. Okay, macam mana kita nak solve? Okay, so kalau integration, kalau korang tengok ni, okay, apa korang nampak? Okay, korang nampak lah simbol integrate ni dari 1 ke 2 and then dia bagi 2. Kalau you tengok terus macam ni, nak integrate susah. Apa you boleh nampak? Okay, tengok ni. Ini kan X tolak 3, X tambah 3. Apa boleh buat? Kita boleh tukar dia jadi dalam bentuk A tolak B, A tambah B. Jadi apa? Jadilah A squared minus B squared. Okay, so first step buat apa? Okay, so tu idea dia. First step, macam biasalah kita akan salin balik kita punya soalan. Always salin balik supaya you senang lah tengok sini, cerita saya pergi tengok atas. Okay, so and then lepas tu buat apa? Yang tadi lah, tadi kan kita dah establish kita boleh guna A tolak B, A tambah B, jadi A squared minus B squared. So kita buat lah yang tu, which is you akan dapat gini. Jadilah ini X squared tolak 3 squared. 3 squared berapa? 9. So you dapatlah jadi macam ni. Dan you tengok ni, ini 2, ini 3. Nampak ni, dua-dua ni constant. So boleh buat apa? You bawa lah keluar, letak kat luar macam ni nanti. So kita bawa lah keluar tu, jadi gini. So ni kita punya form. Dah nampak simple sikit. Dan you still tengok macam mana kita nak integrate X squared tolak 9 over X squared ni? Macam pelik. So you boleh buat apa? Ingat, ini kan per kan. So kita boleh buat apa? Kita boleh pisahkan dia. Jadi ini satu geng, ini lagi satu geng. So nanti jadi macam mana? Nanti jadilah gini. So nampak tak? X squared over X squared minus 9 over X squared. Gitu. Kita pisahkan dia. So ini tahulah jadi satu. Then yang ni pula. Okay. So kita dah tahu ni jadi satu. So kalau integrate satu jadi apa? Jadi X je lah. Tapi ni macam nak integrate. Ingat integrate. Kalau ni kat bawah you buat apa? You bawa atas. Jadi 9X kuasa negatif 2. Apa jadi? Kuasa tambah 1. Bahagilah dengan kuasa baru. So negatif 2 tambah 1 is negatif 1. Bahagilah dengan negatif 1. So you akan dapat apa? Dapat negatif 9 over X. So kalau you tengok, after that step kita buat apa? Kenapa jadi tambah? Yelah, 1 tolak, lepas tu negatif 9 over X. Jadilah tambah sini. Ni 2 jadi tambah. So jadilah gini. So kita dah settle tu, kita tulis je 2 over 3. Dan ingat, kena buat bracket macam ni. Letak, kita integrate dari 1 ke 2 kan. So 2 atas 1 bawah. Lepas tu buat apa? Lepas tu kita ganti je lah. Kita ganti kita punya nilai. Ganti nilai 2. And then ganti nilai 1. So ingat kena tolak tau. Memang wajib tolak. And then kira-kira you dapat jawapan dia berapa?